ketika umat Islam berundur di Bukit Uhud, masing-masing ambil tempat lah ni. Dan pokok Quraisy ketika itu merasa bangga sebab apa? Kerana mereka menang sebab mereka yakin mereka dah bunuh Rasulullah. Datanglah Abu Sufyan dengan angkuh. Dia tanya, "Afikum Muhammad?" Dalam ramai-ramai duk menyorok ni, celah-celah bukit ni, ada tak nama Muhammad? Nabi ada. Nabi kata, "La tujibuh." Jangan jawab. Senyap. 3 kali tanya, senyap. Dia tanya pula, yang kedua dia tanya, siapa lepas Nabi dia tanya? Afikum Abi Bakr. Afikum Ibnu Abi Quhafah. Adakah di kalangan kalian Abu Bakar? Nabi kata, senyap. 3 kali, senyap. Afikum Umar bin Al-Khattab. Umar nak jawab, sebab dia. Senyap. Maka banggalah Abu Sufyan. Dia kata, amma haula laqad kufiltumuhum. Adapun nama-nama yang aku sebut tadi, maka telah aku habiskan mereka. Jadi poin sini ialah siapa yang Abu Sufyan tanya setelah Nabi? Abu Bakar. Lepas Abu Bakar? Umar. Dan dia tak tanya dah lepas pada tu. Terus dia ijtihad, dia menang. Maksudnya kalau dah tak ada 3 orang ni, tak perlu tanya dah orang lain. Aku dah menang.